Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi yang penuh keberkatan ini. Pada kesempatan ini, saya ingin berkongsi sedikit mengenai sejarah sambutan Hari Pertahanan Awam sedunia. Untuk makluman semua, konsep pertahanan awam bermula dengan penubuhan International Civil Defence Organisation (ICDO) pada tahun 1931 di Paris yang bertujuan melindungi orang awam daripada kesan peperangan serta menghadapi situasi kecemasan. Seiring perkembangan masa, ICDO telah berkembang menjadi sebuah organisasi antarabangsa yang memainkan peranan penting dalam usaha melindungi nyawa dan kesejahteraan orang awam. Kini ICDO dianggotai oleh lebih daripada 60 buah negara termasuk Malaysia yang telah menyertai organisasi ini secara rasmi pada 6 Jun 2010. Sambutan Hari Pertahanan Awam sedunia pula diraihkan pada setiap 1 Mac bagi memperingati penguasaan Perlembagaan ICDO pada 1 Mac 1972. Bagi tahun ini, tema sambutan yang telah disetujui oleh negara-negara anggota ICDO ialah Managing Environmental Risk for a Resilient and Sustainable Future atau pengurusan risiko alam sekitar demi masa depan yang berdaya tahan dan manfaat. Tema ini amat signifikan kerana dia menekankan kepentingan pengurusan risiko alam sekitar dalam memastikan kesejahteraan manusia serta kelestarian bumi yang kita warisi. Pengurusan risiko alam sekitar yang berkesan melibatkan pelbagai pendekatan termasuk penilaian impak alam sekitar, pengurangan pencemaran dan penggunaan bahan kimia berbahaya serta penerapan teknologi hijau bagi menyokong pembangunan yang lebih manfaat. Langkah-langkah seperti mengamalkan fikar semula, sisa pepejal, mengurangkan pelepasan karbon melalui penggunaan teknologi moden serta mengurus sumber semula jadi secara berhemah merupakan antara usaha penting dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar. Sejak penubuhan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM pada tahun 1952, APM telah memainkan peranan yang amat penting dalam melindungi nyawa dan harta benda rakyat sama ada dalam waktu aman maupun ketika negara berhadapan dengan krisis dan bencana. Sehingga kini, kumulatif APM telah menghimpunkan lebih 2.7 juta anggota sukarela di seluruh negara yang sentiasa bersedia untuk berkhidmat kepada masyarakat. Panjang perjalanan lebih 7 dekad penubuhannya, APM telah membuktikan keupayaan dan komitmennya melalui pelbagai operasi dan penugasan penting negara. Antara penglibatan signifikan APM termasuk operasi menyelamat semasa terjadi banjir besar pada tahun 2014-2015 dan tahun 2024-2025, penugasan semasa pandemik COVID-19 serta operasi keselamatan negara dalam Ops Daulat di Lahad Daqib. Kejayaan ini mencerminkan dedikasi tinggi seluruh warga APM dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Selaras dengan perkembangan semasa dan cabaran masa hadapan, APM turut memperkukuhkan pendekatan pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti melalui konsep Community Based Disaster Risk Management atau CBDRM. Pendekatan ini memberi penekanan kepada penglibatan masyarakat dalam usaha membina komuniti yang lebih peka, bersedia dan berdaya tahan dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana. Pada tahun ini juga, kita bakal menyambut Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam ke-74 dalam masa terdekat dengan tema APM Nadi Kesiapsiagaan Masa Hadapan. Tema ini mencerminkan aspirasi APM untuk terus memperkukuh keupayaan organisasi sebagai sebuah agensi yang responsif, berwibawa dan sentiasa bersedia dalam menghadapi cabaran keselamatan serta pengurusan bencana yang semakin kompleks.
Sehubungan itu, pelaksanaan inisiatif APM masa hadapan akan digerakkan dan berperingkat melalui 5 serat utama, iaitu memperkasa modal insan APM sebagai aset strategik negara, memodenkan aset dan logistik, memansafkan pusat serta markas operasi, memperkukuh profesionalisme perkhidmatan, serta memacu tabik urus dan pendigitalan organisasi ke arah sistem yang lebih kecap dan responsif. Saya amat berharap agar segala inisiatif yang dirancang ini akan terus mendapat sokongan padu daripada kerajaan, rakan strategik serta seluruh masyarakat dalam usaha memperkukuh ekosistem keselamatan dan kerelawanan negara. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar segala usaha yang dilaksanakan ini sentiasa dalam lindungan dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala serta terus memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.